Kenapa negeri Selangor asyik ada isu dengan setinggan? Selamat datang ke episod Cili Selasa di mana kita membincangkan isu-isu semasa bersama saya, Iqbal. Dan hari ini kita orang nak bincangkan satu isu yang dah lama berlarutan dan macam akan kembali panas setiap bulan sekali. Cuba korang teka ni kampung mana? Adakah ni kampung Sungai Baru ke kampung Jempangah? Sebenarnya kalau korang teka mana-mana jawapan ni, korang salah sebab ni sebenarnya kampung Jalan Papan. Dalam video yang tular ni, korang boleh nampak penduduk membantah, pergelutan berlaku antara pihak polis dengan penduduk, beberapa aktivis ditahan dan kerja-kerja perobohan rumah dijalankan. Ada rumah yang dirobohkan ketika masih berpenghuni walaupun sebelum ni ia dimaklumkan bahawa hanya rumah kosong sahaja akan dirobohkan. Bila video ni viral kat media sosial, ada macam-macam tuduhan yang dilemparkan. Ada yang kata penduduk kampung Jalan Papan ni penceroboh, ada yang tuduh diorang sebenarnya nak tanah percuma, ada juga yang beranggapan sebab kampung ni terletak atas tanah kerajaan yang penduduk ni memang tak ada hak langsung dan yang diorang memang patut diusir keluar. Tapi betul ke cerita dia semudah tu? Ya ke penduduk kampung Jalan Papan ni menceroboh tanah kerajaan? Ke sebenarnya ada benda lain yang kita terlepas pandang? Jadi, untuk buat korang faham segalanya, kita akan buka cerita bermula dengan sejarah asal-usul kampung Jalan Papan. Sebenarnya, kampung Jalan Papan ni dah wujud sejak tahun 1939, iaitu sejak zaman penjajahan British lagi. Kawasan yang terlibat dalam isu ni pula merangkumi penempatan di sekitar Jalan Papan dan Jalan Kerayong kat Pendaraman Klang. Kawasan Pendaraman sendiri dibangunkan sebagai kawasan yang berkait rapat dengan sejarah Kampung Baru Cina yang diwujudkan semasa zaman darurat. Sejak awal penubuhannya, kampung ni berkembang sebagai kawasan penempatan penduduk berterusan melalui zaman sebelum dan selepas merdeka. Penduduk bukan datang secara tiba-tiba atau menceroboh secara senyap, tetapi menetap dan bina kehidupan diorang kat situ dalam tempoh yang sangat panjang. Lepas merdeka, penduduk kampung-kampung ni dibenarkan oleh kerajaan negeri untuk terus tinggal kat situ melalui suatu benda yang dipanggil Lesen Pendudukan Sementara ataupun LPS. LPS ni sah tempoh untuk setahun dan kena direnewkan tiap-tiap tahun. Jadi diorang ni pun dapatlah LPS ni dari tahun 1960-an hingga akhir 1980-an. Pada awal 1990-an, kerajaan negeri mula buat ukuran tanah di kawasan kampung Jalan Papan. Penduduk pula diminta bagi kerjasama dan bayar juru ukur sebanyak RM70 seorang. Masa tu, penduduk pun dimaklumkan yang tanah tersebut akan dijual balik kat diorang, tapi lepas tu tak ada pula apa-apa maklumat lanjut pasal benda tu. Masuk pertengahan 1990-an, tanah kampung Jalan Papan telah diserahkan oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada TPPT Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat milik Bank Negara Malaysia yang ditugaskan menguruskan tanah bermasalah untuk tujuan pembangunan dan penempatan semula. Penduduk telah dimaklumkan tentang cadangan perumahan murah, tetapi pelaksanaannya tak pernah dimuktamadkan dan kehidupan penduduk kampung tu berjalan macam biasa. Pada tahun 2005, tiba-tiba ada konflik pula apabila pejabat Tanah Klang telah mengeluarkan notis pengusiran kepada beberapa ratus keluarga dengan tawaran pampasan RM7,000. Ada sebahagian penduduk yang berpindah tapi ramai menolak sebab yelah, bayangkan kau dah duduk satu rumah tu dah berzaman, lepas tu orang suruh kau keluar dengan harga yang tak sampai 3 bulan gaji fresh grad. Pada tahun berikutnya, beberapa rumah telah dirobohkan dan penduduk membawa kes ni ke mahkamah. Tak lama lepas tu pula, tanah tersebut telah dijual kepada satu lagi pemaju sebab syarikat TPPT tadi dah tak ditahan sakit kepala. Antara 2010 hingga 2018, rundingan telah diteruskan dengan pelbagai tawaran seperti rumah kos rendah dan penempatan alternatif. Namun, tawaran-tawaran ni hanya dibuat kepada penduduk yang diiktiraf sebagai peneroka asal, sedangkan kampung tu dah berkembang dan jumlah penduduk dah bertambah sejak kampung tu mula-mula wujud. Keadaan ini pun menyebabkan rundingan berlarutan tanpa penyelesaian. Dari 2020 hingga 2025, notis pengosongan telah dikeluarkan semula menyebabkan berlakunya bantahan dari penduduk. Walaupun macam tu, proses perobohan rumah masih juga dijalankan menyebabkan isu ni panas balik dan terus berlarutan walaupun isu ni dah 30 tahun lebih dah. Jadi persoalan utama sekarang ialah walaupun dah 30 tahun, kenapa masalah macam ni masih boleh berlaku? Untuk jawab soalan ni, kita kena faham struktur Undang-Undang Tanah Malaysia.
Di bawah Kanun Tanah Negara yang diwatakan sejak tahun 1965, pemilikan tanah ditentukan sepenuhnya melalui pendaftaran atau melalui geran tanah kerajaan negeri. Maksudnya, kalau korang tak ada geran pun, korang duduk kat satu tempat tu macam mana lama pun, tanah tu masih bukan tanah korang. Kat sini undang-undang dia mudah. Kalau ia didapati orang yang tinggal kat tanah tersebut masuk secara haram, tanpa izin dan pengetahuan tuan tanah, diorang akan digelar setinggan dan diorang tak akan ada hak ke atas tanah tersebut. Maksudnya, kalau tuan tanah tu nak halau, diorang boleh dapatkan perintah mahkamah untuk halau je. Tapi dalam kes macam Kampung Jalan Papan, diorang ni tak masuk secara haram dan tuan tanah tahu yang diorang duduk kat situ sebab adanya lesen pendudukan sementara. Kampung diorang pun ada elektrik, air dan alamat yang kau ingat TNB Air Selangor semua akan letak meter kat situ kalau rumah tu haram ke? Jadi secara tak langsung, benda tu bermakna kerajaan negeri memang dah bagi izin untuk diorang duduk kat situ. Jadi dalam kes macam ni, penduduk kat sana boleh bawa kes diorang ke mahkamah kalau kena halau. Penduduk dalam kes ni pun bukan setinggan tapi lebih tepat digelar peneroka bandar. Bila dah jadi kes pula, terpulanglah kepada pihak penduduk dan tuan tanah untuk capai kesefahaman, selalunya dari segi pampasan untuk penduduk tu pindah keluar. Tapi nak capai kesefahaman tu tak senang sebab kebanyakan kawasan ni dah lama dan selalunya penduduk baru akan masuk kawasan tu dan jadi setinggan yang bercampur dengan peneroka bandar. Dah satu kerja pula nak tentukan siapa yang setinggan dan siapa penduduk asal yang sepatutnya dapat pampasan. Sering kali juga ada kes di mana sesuatu kawasan tu terus dicop setinggan walaupun bukan. Contohnya, kes Kampung Cubadat Tambahan di Kuala Lumpur. Pada tahun 2000, Mahkamah Rayuan telah buat keputusan bahawa penduduk kampung ni bukan setinggan dan bukan penceroboh. Diorang diiktiraf sebagai penduduk yang menduduki tanah dengan kebenaran pihak berkuasa negeri dan sebarang usaha untuk memindahkan diorang kena disertakan dengan pampasan yang mencukupi. Tapi walaupun ada keputusan mahkamah lagi, pada 2008, DBKL tetap senaraikan Kampung Cubadat Tambahan sebagai kawasan setinggan di bawah Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020 dan proses pembersihan telah bermula pada 2013. Dan kita boleh lihat benda ni berlaku kat banyak kawasan lain. Kerajaan isytiharkan suatu kawasan sebagai setinggan, tanah dijual atau diserahkan kepada pemaju dan pemaju diwajibkan menyelesaikan isu penduduk melalui tawaran rumah kos rendah, pampasan kecil atau pemindahan ke PPR. Jadi sebenarnya walaupun nampak macam syarikat pemaju ni watak jahat yang nak halau penduduk untuk pembangunan, diorang ni pun pening juga sebenarnya. Sebab satu, diorang kena habiskan duit dan masa uruskan masalah perumahan yang sepatutnya tanggungjawab kerajaan. Kedua, diorang kena berunding dengan penduduk asal, buat siasatan siapa yang kena dapat pampasan dan kautim sampai semua pun puas hati. Dan ketiga, diorang kena jadi watak jahat dalam laporan media tentang konflik penduduk dan syarikat pemaju. Apa-apa pun, kes Kampung Jalan Papan ni jelas menunjukkan kekurangan dalam sistem dan dasar tanah negara kita. Sekilas pandang, isu setinggan dan peneroka bandar ni macam ada penyelesaian yang mudah, tapi sebenarnya tak pun. Pada awal tahun 2000-an lagi, ada je beberapa kerajaan negeri yang telah jalankan program setinggan SIFA yang menyasarkan supaya tiada lagi setinggan menjelang tahun 2005. Kebanyakan komuniti setinggan dan peneroka bandar ni dipindahkan ke PPR dan rumah kos rendah dan diberi pempasan dalam bentuk sama ada subsidi rumah kos rendah ataupun wang tunai RM7,000. Walaupun pada awalnya program macam ni berkesan, tapi 20 tahun kemudian konflik antara penduduk, pemaju dan kerajaan masih isu yang berterusan. Kerajaan negeri dan pemaju melihat isu ni sebagai masalah setinggan, manakala penduduk-penduduk pula melihat isu ni sebagai masalah undang-undang, prosedur dan status-status tanah yang tak jelas. Sebab walaupun ada pendudukan tanpa geran, banyak kes berlaku dengan pengetahuan dan toleransi pihak berkuasa untuk tempoh yang lama. Keperluan asas macam jalan, elektrik dan air diberikan kepada penduduk yang bermakna secara tak langsung kerajaan iktiraf diorang memang penduduk kat situ. Dalam situasi sebegini, pengusiran paksa perlu jadi pilihan terakhir selepas alternatif seperti pengiktirafan pendudukan atau penempatan semula dipertimbangkan. Kalau pemindahan tidak dapat dielakkan, prosesnya kena dikawal dengan jelas. Rundingan awal, notis dan pelaksanaan yang menjaga keselamatan serta maruah penduduk adalah keperluan yang minimum. Tanpa pampasan dan penempatan semula yang sesuai, proses pemindahan akan menjadi konflik baru yang kena diselesaikan oleh kerajaan again and again and again. Dan selagi isu ni tak diselesaikan dan hanya bergantung pada dasar semasa, konflik seperti ini pun akan terus berulang sampai pas ni kuis kita orang pun akan ada berpuluh kali banyak jawapan yang korang boleh teka berbanding dengan sekarang.